Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin bab 4, membuang diri kerana berkecil hati. Maruah, apa ertinya bagi seorang putera raja? Mungkin segalanya, lebih daripada takhta tu sendiri. Dalam penceritaan kali ini, kita nak tengok macam mana satu hati yang terluka, satu maruah yang tercalar, bukan setakat hancurkan satu keluarga, tapi ironinya membina sebuah kerajaan yang baru. Okey. So, apa agaknya kesalahan yang besar sangat sampai seorang putera sanggup buang semua benda, rumah, keluarga, warisan, semuanya? Bagi Putera Mani Purindan ni, puncanya cuma satu. Satu penghinaan. Dan yang paling pedih, ia datang daripada adik dia sendiri. Inilah yang bermain dalam fikiran Putera Mani Purindan dari Pahali. Dengar tu, ini bukan merajuk biasa-biasa tau. Ini satu keputusan yang muktamad. Bagi dia, lebih baik hidup merempat di tempat orang daripada hidup tanpa maruah di tanah sendiri. Jadi apa sebenarnya yang jadi punca gaduh besar ni? Apa yang drastik sangat? Semuanya, puncanya, satu barang pusaka keluarga yang tak ternilai harganya. Nampak tak bezanya kat situ? Bagi abangnya, Mani Purindan, papan cuki bertatah permata tu, itu memori, itu warisan keluarga. Tapi bagi adiknya, Raja Akbar yang baru naik tahta, ia cuma aset, harta yang boleh dijual jadi duit. Inilah dia, pertembungan antara hati dengan harta. Hati dah hancur, maruah dah tercalar, Mani Purindan pun angkat kaki. Dia tinggalkan negerinya untuk selamanya. Tujuannya, Kerajaan Besar Melaka, nak mulakan hidup baru. Tapi, nampaknya, laut ada rancangan lain untuk dia. Bayangkan, perjalanan dalam buangan dia tu bermula dengan nyawa di hujung tanduk. Dia terhumban ke laut, sendirian. Tapi, secara ajaibnya, dia selamat. Dan penyelamatan yang luar biasa ni, ia akan jadi asas kepada 3 pantang larang suci untuk seluruh keturunan dia. Setiap benda yang selamatkan dia masa tu, ikan alu-alu, bunga ganda suli, burung tekukur, semuanya jadi pantang larang suci. Trauma peribadi dia tu diabadikan jadi macam undang-undang keluarga. Satu peringatan hidup tentang penderitaan dia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Hebat kan? Okey, so selepas harungi semua dugaan getir kat laut tu, akhirnya Mani Purindan selamat mendarat di Pasai. Dan kat sinilah, di tanah asing ni, dia mula bina balik hidup dia. Betul-betul dari kosong. Dan perjalanan dia ni bukan sekadar nak selamatkan diri tau. Cuba kita tengok laluan dia. Mula dari Pahili, terdampar di Pasai, lepas tu terus ke Melaka. Setiap langkah tu strategik. Dia bukan je kahwin dengan kerabat diraja, tapi dia pandai letakkan diri dia dalam lingkungan istana-istana paling berkuasa kat rantau ni masa tu. Tapi kan, cerita peribadi Mani Purindan ni tak habis kat dia je. Tak, sebaliknya, legasi dia ni macam menyemai benih generasi baru kat Melaka. Satu generasi yang, bawa pengaruh besar, tapi pada masa yang sama bawa konflik yang bakal gegarkan istana Melaka sampai ke akar umbi. Kat sinilah bibit-bibit perpecahan tu mula nampak. Cuma tengok watak-watak utama ni. Satu pihak, kita ada Raja Kasim, cucu Mani Purindan yang orang semua sayang. Pihak lagi satu pula, Raja Ibrahim, anak kepada pemaisuri dari Rekan yang jadi pilihan Sultan. Nampak tak? 2 pewaris, 2 kem dan Melaka tersepit kat tengah-tengah. Pantun macam ni kan, dalam istana dulu, ia bukan untuk suka-suka je. Ia sebenarnya alat politik. Nampak macam meraihkan kedatangan Raja Rekan, tapi di sebalik setiap baris tu ada sindiran, ada ketegangan. Setiap perkataan tu ada makna tersirat, sebahagian daripada catur politik merebut kuasa. Setiap benda ada permulaan dan mesti ada pengakhirannya kan. Macam tu juga dengan Melaka. Satu era keemasan dah sampai ke penghujungnya. 67 tahun. Wow, cuba bayangkan. 67 tahun. Cukup lama untuk bina sebuah empayar yang gah. Itulah dia legasi Sultan Muhammad Shah. Zaman stabil, zaman masyhur untuk Melaka. Tapi, zaman tu kini akan berakhir. Dan nombor ni, 16. Ia jadi simbol terakhir keagungan pemerintahan baginda. 16 perasapan, 16 dian. Seolah-olah semuanya berbisik tentang kemegahan era yang dah berlalu. Satu upacara yang nampak gilang gemilang, tapi sebenarnya ia menyembunyikan keretakan yang tak lama lagi akan memecah belahkan kerajaan. Jadi, kemangkatan Sultan ni bukan setakat penamat satu era. Ia sebenarnya pembuka gelanggang. Gelanggang untuk perebutan takhta yang paling sengit dan ia meletakkan masa depan Melaka dalam keadaan terumbang-ambing.
Jadi macam itulah ceritanya. Macam mana maruah seorang putera yang terluka berabad-abad yang lalu, riaknya tu masih terasa membentuk salah silah dan takdir sebuah kerajaan. Ini betul-betul mengingatkan kita kan, sejarah ni bukan cuma pasal perang besar atau perjanjian penting. Kadang-kadang ia dibina oleh sekeping hati yang hancur dan dendam yang tak pernah diluahkan.